Okey, untuk sifir 29 ni, kita guna sifir, iaitu sifir 2 dan sifir 9. Okey, kita mulakan dengan sifir 2. 2, 4, 6, 8, sifar. 2, 4, 6, 8, sifar. Sifar, 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 1, 1, 1, 1, 1, 2. 9, kita start daripada bawah. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kita buat kotak merah. Adik-adik tengok, cikgu buat kotak merah. Okey, dalam kotak merah ni adik-adik perlu tambah, okey. Dan seterusnya sampai habis kita tambah dulu. Kita tulis tambah dulu. Okey. Jom kita mulakan. 2 tambah sifar 2, 9, 5, 8, 6 tambah 2, 8, 7 tulis balik. 8 tambah 3, 11, 6 tulis balik. Okey, 1 tulis. Sifar tambah 4, 4. 5 tulis balik. 2 tambah 5, 7. 4 tambah 6, 10. Okey, 10, 1 naik atas. Jadi 2. Okey, 203. 6 tambah 7, 13. Naik atas 1. 1 tambah 1, 2. 2 tulis balik kat belakang. 8 tambah 8, 16. 1 naik atas. 1 tambah 1, 2. 1 belakang tulis balik. Sifar tambah 9, 2 tulis balik. Sifar kat belakang.